persiapan untuk simulasi uji bakat secara langsung ini telah sedia. 3 calon terbaik yang kita senarai pendek sudah menunggu di luar. Bagus Aisyah. Saya berdiri di sini hari ini memegang amanah yang sangat besar oleh Datuk Saiful serta lembaga pengarah. Okey. Beliau telah menegaskan bahawa syarikat kita tidak lagi berkompromi lagi dengan pasca krisis suara korporat yang hilang penaja akibat daripada bahasa rojak yang telah dicampur adukkan dan sikap yang tidak beradab oleh pengacara-pengacara. Saya mahu kita tapis betul-betul, kita cari yang ada kecergasan intelektual, menjaga laras bahasa Melayu rasmi serta yang mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap adat lisan pelbagai kaum. Saya faham ketegasan Cik Nisha sebagai wakil Datuk. Soalan-soalan provokasi aras tinggi telah kami sediakan untuk menguji keupayaan sebenar mereka mengendalikan emosi dan tekanan secara spontan. Baik Aisyah, jika begitu panggil calon pertama masuk. Baik, Cik. Silakan duduk. Selamat pagi Nuri. Sila perkenalkan diri anda dan jelaskan mengapa anda calon terbaik untuk rancangan sosial budaya ini. Selamat pagi kepada panel penilai. Nama saya Nuri Nur binti Rosli. Saya merupakan graduan dalam bidang antropologi dan sosiologi. Menurut pandangan empirikal saya, rancangan di Malaysia pada masa kini mengalami kemerosotan kualiti pengisian. Media seringkali hanya mengeksploitasi aspek superficial seperti estetika pakaian dan juga gastronomi semata-mata. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk menyuntik dimensi intelektual dan juga membentangkan falsafah struktur sosial dan mengupas evolusi adat resam tersebut secara saintifik. Fakta tu memang satu keperluan dasar Nuri. Namun amanah yang diberikan kepada saya adalah untuk memastikan televisyen kekal menjadi medium hiburan yang bermaklumat yang memikat hati penonton. Cuba tunjukkan kepada kami berdua bagaimana anda membuka segmen perayaan Deepavali untuk rancangan ini. Bayangkan kamera sedang berlangsung. Tiga, dua, satu, mula. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada para penonton sekalian. Hari ini menerusi lensa Citra Budaya Malaysia, fokus analitika kita akan menjurus kepada perayaan Deepavali dari perspektif sosiologi masyarakat majmuk. Jika kita meneliti kronologi sejarah, amalan penyusunan kolam di ambang pintu kediaman bukanlah sekadar hiasan fizikal semata-mata. Sebaliknya, ia merupakan simbolik yang melambangkan kemenangan elemen pencahayaan ke atas kegelapan metafizik yang berakar umbi dari teks-teks buku. Kejap Nuri, mohon maaf, penerangan anda memang padat dengan kosakata tinggi, tetapi ini slot rancangan TV santai pada waktu malam, bukannya Dewan Kuliah Universiti. Penonton di rumah akan menukar siaran dalam masa seminit kerana bosan. Tapi Puan Aisyah, kebenaran fakta sejarah tidak sepatutnya dikorbankan demi meraih rating murah atau kecurian tumpuan penonton yang malas berfikir. Penguasaan bahasa rasmi yang tinggi memerlukan struktur teks yang formal. Nuri, sebagai wakil pengurusan tertinggi, saya ingin tanya, bagaimana jika netizen menghantar komen provokasi seperti boringlah dia ni, macam nenek-nenek baca buku sejarah lama sebelum tidur. Bagaimana respon anda dalam bahasa yang gramatis tanpa melibatkan emosi? Saya akan melihat terus kepada kamera dan menyatakan secara retorik. Kepada individu yang melontarkan kritikan tersebut, saya mencarankan kepada anda supaya meningkatkan dahulu literasi budaya dan intelektual anda sebelum menilai kupasan ilmiah yang kritikal demi pembangunan negara dan bangsa. Jawapan anda terlalu defensif, sombong dan berisiko mencetuskan pembalahan terbuka kepada penonton. Pihak pengurusan tak boleh mengambil risiko ini. Terima kasih Nuri, sila tunggu di luar. Amboi, cantiknya Cik Nisha hari ni. Puan Aisyah pun apa kurang? Berseri-seri baju kurung tu. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Selamat pagi Cik, sila duduk. Kami maklum anda mempunyai pengalaman luas sebagai juru acara majlis perkahwinan dan acara komuniti. Betul Puan Aisyah, dari hujung kampung ke bandar, sebut je nama Cik Nari, semua kenal. Bab-bab bercakap, mengambil hati orang tua, memeriahkan suasana, serahkan kepada saja, geranti gempak.
Memeriahkan suasana tu memang satu kelebihan Chel. Tapi televisyen nasional menuntut laras bahasa dan etika yang profesional. Sekarang bayangkan anda berada di perkampungan budaya di Sarawak sempena Pesta Gawai. Tunjukkan kepada kami kemahiran anda. Para penonton, hujung minggu ini tak tahu nak ke mana. Jom ikut saya ke Pesta Gawai di Rumah Panjang. Tengok ni, di belakang saya, makcik-makcik sedang menyediakan kuih pengarat. Bau dia memang sedap. Dan abang-abang bujang di luar sana, hati-hati dia kalau datang sini. Nanti bukan setakat datang bercuti. Silap-silap tak nak balik kerana terpesona dengan gadis-gadis di Sarawak ini. Betul tak? Jangan jealous je. Chel, berhenti di situ. Penggunaan frasa terpikat dengan gadis dan gaya musik seperti itu mungkin akan laku untuk menceriakan kenduri majlis perkahwinan. Tetapi untuk televisyen nasional, ia kelihatan kurang profesional dan boleh dianggap sebagai satu bentuk stereotip etnik. Alah, takkan benda sekecil itu pun sensitif. Sama sekarang, semua benda nak ambil serius. Susahlah nak kita berkreativiti nanti. Seterusnya, kita uji dengan situasi krisis. Sewaktu penggambaraan segmen makanan tradisional sebuah kaum pedalaman, anda dihidangkan menu eksotik warisan mereka yang mempunyai rupa dan bau yang sangat asing bagi teka anda. Kamera sedang memfokuskan wajah anda yang sedang mengunyah secara langsung. Apa tindakan anda? Senang sahaja puan. Saya akan buat muka terkejut sikit dan saya terus cakap jujur. Mak ai rasa apa pelik ni. Dekat saya macam tak boleh terimalah. Tak apa, dekat kita kan lain-lain. Kalau korang berani, korang datanglah cuba sendiri. Jujur kan bagus. Kejujuran tanpa diplomasi budaya boleh mendatangkan malapetaka kepada syarikat. Anda secara tidak langsung telah melabelkan makanan warisan mereka sebagai pelik di khalayak ramai. Tindakan sembrono seperti ini hampir memusnahkan syarikat kita sebelum ini. Pihak pengurusan sama sekali tidak bertoleransi dengan kegagalan menjaga sensitiviti. Kawalan emosi amat penting apabila dikritik, Chel. Terima kasih. Sila tunggu keputusan di luar. That's the way every day goes. Silakan duduk, Pani. Terima kasih. Selamat pagi, Pani. Kami meneliti profil anda dan mendapati anda aktif menghasilkan kandungan video kembara di kawasan pedalaman seluruh Sabah dan Sarawak. Betul? Ya puan, bagi saya, sosial budaya dan adat resam di Malaysia bukan sekadar sejarah untuk dipelajari, tetapi sesuatu yang perlu dirasai. Sepanjang mengembara, saya belajar bahawa cara memahami budaya sesuatu kaum adalah dengan mendengar, menghormati dan mengenali mereka. Saya mahu membawa perspektif itu ke skrin televisyen. Perspektif itulah yang dicari oleh pihak pengurusan. Sila tunjukkan demo pengacaraan anda. Bayangkan anda sedang bersiaran langsung di dataran di Sabah sempena sambutan pesta keamatan iaitu Pesta Menuai oleh kaum Kadazan Dusun. Okey, boleh mula? Boleh Cik Nisha? Kopi usian dan salam sejahtera kepada para penonton. Di belakang saya, kedengaran paluan gong yang mengiringi tarian Zumazau yang penuh gemulai. Hari ini bersama Citra Budaya Malaysia, kita berada di Sabah untuk meraihkan Pesta Keamatan. Perayaan ini bukan sekadar pesta menuai, tetapi membawa nilai kesyukuran kepada Bambazo, iaitu semangat padi, simbol perpaduan dan keharmonian masyarakat. Seterusnya, mari kita dekati Bobo Hizan untuk memahami lebih mendalam makna di sebalik tradisi ini. Penguasaan laras bahasa yang sangat indah dan dramatis. Sentuhan emosinya sampai kepada penonton tanpa kelihatan dibuat-buat. Betul, penghayatan yang baik. Namun, sebagai wakil Datuk Saiful, saya diamanahkan untuk menguji kecekapan anda dalam menguruskan krisis reputasi utama. Bayangkan ketika secara langsung sedang membincangkan asal-usul sesuatu pantang larang kaum. Ruang komen media sosial mula tegang dengan unsur provokasi ekstrim dan salah faham yang boleh mencetuskan isu kauman. Sebagai pengacara, bagaimanakah anda menenangkan situasi tersebut? Para penonton yang dihormati, apa yang kita lihat hari ini adalah warisan budaya nenek moyang dari sudut dokumentasi dan pemahaman budaya. Keindahan Malaysia terletak pada kemampuan kita untuk mengenali serta menghormati setiap perbezaan dengan fikiran terbuka. Jangan biarkan salah faham memisahkan kita, kerana kepelbagaian inilah yang membentuk identiti bangsa kita. Mari kita terus menghargai keunikan seni warisan ini. Cemerlang.
Anda sangat matang dalam mengawal naratif dan meredakan ketegangan penonton. Akhir sekali Premi, mengapa pihak pengurusan tertinggi Megah Produksi perlu memilih anda berbanding calon-calon yang lain? Mungkin mempunyai ratusan ribu pengikut di sosial media? Saya tidak melihat ada resam sebagai bahan jenaka untuk mengejar tontonan viral. Dan saya juga tidak menyampaikannya sebagai fakta kering yang membosankan. Saya sedia menjadi jambatan yang menghubungkan hati penonton dengan keunikan warisan bumi Malaysia, berteraskan adab, keluhuran, bahasa rasmi dan profesionalisme yang tinggi. Jawapan yang sangat matang. Terima kasih Premi. Sila tunggu di luar untuk keputusan akhir. Terima kasih Cik Nisa dan Puan Aisyah. Bagaimana pandangan Cik Nisha selaku wakil Datuk? Ini keputusan yang sukar. Dari sudut ilmu dan teori, Nuri adalah calon yang paling bijak dan bahasanya yang sangat bersih. Cuma, dia terlalu kaku seperti robot. Manakala Chair pula mempunyai elemen hiburan yang sangat tinggi, penonton pasti terhibur. Tetapi, dia terlalu berisiko kerana kurang sensitiviti budaya. Aisyah, arahan Datuk Saiful kepada kita adalah sangat jelas. Kita tak boleh mengorbankan maruah dan sensitiviti budaya negara hanya semata-mata untuk mengejar rating televisyen yang murah seperti gaya Chel. Kita juga tak mahu penonton bosan dengan fakta yang kering macam Nuri. Rancangan penjetamaan semula ini menuntut keseimbangan antara pengetahuan, pesona diri dan yang paling penting empati serta adab bahasa. Saya setuju sepenuhnya dengan Cik Nisha. Premi memenuhi semua kriteria tersebut dengan cemerlang. Baik, keputusan muktamad telah dicapai. Panggil semua calon masuk. Baik. Terima kasih kepada semua calon kerana telah memberikan komitmen yang luar biasa dalam sesi uji bakat ini. Saya di sini mewakili pihak pengurusan tertinggi Megah Produksi daripada anda yang membawa warna serta bakat yang berbeza. Nuri dengan kekayaan ilmunya, Chel dengan kemesraan komunitinya serta Premi dengan kedalaman jiwanya. Namun, rancangan Citra Budaya Malaysia terbitan Megah Produksi hanya memerlukan seorang sahaja pengacara utama yang bakal menggalas tanggungjawab yang besar ini. Dengan ini, atas mandat dan keputusan muktamad pihak pengurusan, kami mengumumkan bahawa pengacara warisan budaya Malaysia yang baru ialah Premi. Terima kasih Puan dengan Cik Nisha. Ini adalah amanah besar bagi saya untuk membawa suara dan keunikan komuniti kita ke layak Perak dengan penuh hormat. Ingatlah pesanan saya dan pihak pengurusan kepada semua bakat muda di luar sana. Ilmu pengetahuan boleh dicari, bakat komunikasi boleh diasah menerusi latihan. Namun begitu, rasa hormat, adab, keluhuran bahasa dan sensitiviti terhadap kepelbagaian sosial budaya adalah kunci utama yang akan membezakan seorang pengacara biasa dengan seorang pengacara yang luar biasa serta gemilang. Terima kasih dan syabas kepada semua. Tahniah Premi, pendekatan pengacaraan anda sememangnya lebih efektif untuk menarik minat penonton berbanding teori akademik saya. Syabas. Awak memang layak. Nanti kalau buat penggambaran di kampung saya, jalan. Mesti meriah nanti. Mestilah bersih. That's the way every day goes. Ayah, aku takutlah. Kenapa ayah aku macam ni? Dia memang panjang. Chel, Sila tunggu keputusan. Datanglah dengan diri sendiri untuk mencuba. Bawa pengamalan itu ke skrin televisyen.